iaitu rukun yang pertama bagi hebah itu ialah al-wahib ataupun pemberi hebah. Pemberi hebah mesti kena ada lah. Kalau tak ada pemberi hebah, tak boleh nak kata hebah sebab tak ada pemberi hebah. Jadi maksudnya pemberi hebah tu mesti orang yang memberi hebah. Dan orang yang memberi hebah itu syarat dia mestilah hendaklah ia seorang yang berkeahlian seperti sempurna akal, baligh dan rusyd, cerdik. Pemberi hebah mestilah tuan punya barang yang dihebah. Itu pun kita dah telah nyatakan. Pemberi hebah mesti kalau dia nak hebah barang tu mesti milik dia secara mutlak. Bukan milik secara syarikat. Bukan milik yang dikatakan milik tu ada perkongsian. Kalau milik tu ada berkongsi dengan orang lain, dia tak boleh hebah. Sebab itu bukan hak milik mutlak dia. Jadi itu syarat bagi orang yang nak memberi hebah. Bila orang yang nak memberi hebah itu, mestilah tuan punya barang itu yang dihebahkan itu mesti milik dia. Dan maka hebah-hebah yang sekarang ini yang berleluasa itu, dia tak cukup syarat. Sebab dia bagi hebah yang bukan milik dia lagi. Dan kalau dia ambil kat syarikat tu, dia carut setiap bulan RM30, 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 RM30 tu baru duit dia. Ya. RM30 tu baru duit dia, yang tu baru betul hak milik dia. Tapi dia carung bagi dekat syarikat. Jadi sekarang ni dia dah buat dah akad hebah, dia dah hebah dah kepada isteri dia. Dia tulis dalam borang tu dia hebah kepada isteri dia. Sedangkan hebah tak terjadi lagi. Macam mana hebah tak terjadi lagi? Sebab duit yang dia hebah tu, yang dia tulis, amount yang dia tulis tu, tak kira lah RM100,000 ke, RM300,000 ke, RM500,000 ke, RM1 juta ke, yang dia tulis itu bukan milik dia. Jadi kalau dah bukan milik dia, dia tak cukup syarat. Tak cukup syarat bagi diri dia untuk meletakkan bahawasanya dia menghebahkan sesuatu benda. Bila dia tak cukup syarat, rukun tersebut tak terpakai. Maka tak terpakailah pemberi hebah. Itu maksudnya. Oleh kerana pemilik harta mempunyai kuasa penuh ke atas hartanya, hebah boleh dibuat tanpa had kadar serta kepada sesiapa yang disukainya, termasuklah kepada orang bukan Islam. Dan hebah ni dia boleh buat ikut suka dia nak bagi kepada sesiapa pun. Dia tak dihadkan kepada orang-orang tertentu saja. Sebab itu milik dia, maka dia boleh bagi harta dia itu kepada siapa yang dia kehendaki. Asalkan maksudnya, yang ini yang penting. Asalkan maksudnya, ini kaedah dia. Hebah walaupun hak milik mutlak kita, ikut suka kita nak bagi hebah itu kepada sesiapa pun yang kita nak bagi, tetapi asalkan maksudnya tidak melanggar hukum syarak. Jangan bagi sesuatu yang walaupun hak milik dia, tak apalah aku ni harta banyak sangat, aku nak bagi hebah ni kepada kuil ni, nak bagi kepada persatuan agama lain selain pada Islam, dia nak bagi situ. Jadi tak sah lah. Dan walaupun hak milik dia, tapi tujuan yang dia bagi tu adalah bukan tujuan syarak. Jadi kok mana pun kalau kita nak bagi, kita kena lapik dulu dengan tujuan syarak. Apa tujuan yang nak bagi? Apa tujuan yang nak hebah? RM100,000 ni hang nak buat hebah, sebiji rumah ni hang nak hebah, sebiji van yang hang nak hebah ni, hang nak buat hebah ni, apa tujuan? Sebidang tanah ni hang nak hebah, apa tujuan? Tanya dulu, tujuan aku tu apa? Tujuan aku nak hebah. Contoh lain yang melanggar hukum syarak itu seperti hebah tujuan menghalang hak waris yang lain walaupun sedikit. Dia bagi hebah kepada anak perempuan dia. Aku nak buat hebah sebelum aku mati, aku nak buat hebah, nak bagi siap-siap harta aku ini kepada anak perempuan aku. Aku nak bagi sebab aku sayang sangat kat dia, aku nak bagi kat dia semua.
harta aku. Sedangkan dia ada anak laki, bukan anak perempuannya saja, dia ada anak laki, dia ada ayah, dia ada mak. Aku nak bagi semua. Pasal apa? Kalau aku tak bagi, nanti kalau aku mati, harta aku ni akan dicubit, akan diambil oleh mak aku, akan diambil oleh pak aku, akan diambil oleh anak lelaki aku yang derhaka kepada aku, yang dia anggap derhaka. Kan? Kalaulah tujuan dia heboh macam tu, melanggar hukum syarak. Pasal apa? Hukum syarak, bapa dapat, kalau dia mati dia dapat. Hukum syarak, kalau dia mati, mak dia dapat. Hukum syarak, kalaulah dia mati, anak lelaki dia dapat. Tetapi dia hebohkan harta dia tadi ni, sehingga kan anak lelaki tak dapat. Kalau dia mati nanti tak ada apa nak bahagi. Dia dah bagi dah harta dia kepada anak dia, anak perempuan dia semasa hidup. Jadi tujuan dia bagi itu, dia tak mau harta dia tu diagih kepada orang lain. Itu contoh yang banyak berlaku kalau dia ada anak perempuan sahaja. Pak dia tak ada dah, mak dia tak ada dah. Dia ada anak perempuan saja. Jadi dia nak hebohkan harta dia tu kepada anak perempuan dia saja, pasal dia bimbang nanti kalau dia mati, anak perempuan dia tak boleh dapat semua harta dia. Kalau dia ada anak lelaki, tak apa, senang. Harta dia semua akan turun dekat anak lelaki. Tapi anak lelaki tak ada. Jadi sekarang anak lelaki tak ada, maka harta aku nanti kalau aku mati, baki dari lepas anak aku ambil dalam faraid nanti, akan dapat kepada adik-beradik aku. Dapat adik-beradik kandung aku, akan dapat dekat kak aku, akan dapat dekat abang aku, akan dapat dekat adik aku. Depa tu bukan ada apa pun hubungan dengan aku apa semua dengan harta tu. Aku yang teruk-teruk cari harta. Bila aku mati, harta tu tak dapat kepada anak perempuan aku sepenuhnya. Jadi aku nak bagi semua. Itu haram hukumnya. Pasal tujuan dia nak bagi tu, dia nak halang hak orang lain yang dapat. Sedangkan adik kandung dia, kak kandung dia, abang kandung dia, tak kira. Semua itu ada hak yang Allah telah tentukan dalam Al-Quran. Tiba-tiba bila dia dah bagi semua, mereka tu tak boleh ambil. Tak boleh dapat apa. Itu kita dah cerita sebelum ni secara detail. Saya refresh. Itu rukun bagi hukum utama dalam hibah. Jadi pegang elok-elok ni. Nak buat heboh, set ni. Aku dah tahu dah hukum dia.